Woo! So dia tanya aku semalam waktu live, apa favourite botol perfume lokal yang abang paling minat? Sebenarnya paling minat banyak, tapi salah satunya daripada satu brand nama dia Sorai, yang aku beli adalah Orient punya label tu. Last time masa FFM tu Kak Emma ni dia datang interview aku untuk cuba bau Orient punya label ni, dan aku tak apa-apa minat bau dia sebabkan dia ada macam kind of like bau animalic sikit. Tapi lepas aku masuk live dia dan aku dapat tahu setiap pembelian RM10 akan didermakan kepada pusat penjagaan kucing tak silap. Sebelum aku dengar macam tu dan aku teruslah support untuk cantiknya. Dan setiap pembelian korang akan dapat dengan kitchen tau. 2 kitchen sekali. By the way dia punya kotak dia buku kamus tebal tau. Aku fikir kotak biasa. Kreatif tu. Woo! Oh my god. Aku cakap cantik gila. Oh kau tengoklah. Cantiknya. Oh my god. So untuk Jojo punya nose dia kan, korang boleh tengok lah kat situ. Last time bau masa tu, dia memang ada bau manis, tapi dia kompleks sikit bau manis dia. Tapi dia orang kata bila teraitam dia kan keluar bau macam bau kucing lepas dah di grooming tau, bulu dia macam tu. Dan masa first aku jumpa Kak Emma tu, aku dapat rasa dia betul-betul ikhlas meniaga mungkin untuk dia punya kucing kot. Tapi tak apa, aku support. Walaupun aku masa first impression aku tak apa minat bau dia sebab dia animalic sikit. So ni botol dia memang compact. Dan capping dia berat tak capping dia? Bismillah. Oh boleh lah. Tak ada berat sangat. Dia berat sikit je. Aku nak bawa lagi sekali. Bismillah. Tu saya cek. Wow, opening tu macam ada bau macam ubat cherry sikit, tapi dia ada sikit bau manis tu. Manis kelapa macam tu yang sedikit berlemak. Tak silap. Sekejap. Oh, dia ada banana buttercream Ni untuk first impression untuk bau opening ni lah. Mungkin aku tak apa suka, tapi mungkin dry down dia akan keluar bau benda yang aku suka lah macam tu. Aku cuba aku lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Kat kulit aku dia ada satu benda naik tau bau dia. Sekejap. Kat kulit aku naik bau kelapa dengan bau almond. Damn. Kat kulit aku, dia punya bau manis dia tak manis sangat tau. Macam dekat paper tester tu. Dia nak kata opening tu ada bau cherry, ubat tu sekejap je. Tapi lepas dia dah mix blend dengan kulit aku, dia akan keluar bau kelapa dan juga ada bau almond. Dan dia juga ada bau creamy sikit. Sikit je. Dia tak terlalu creamy sangat. Agak kompleks sikit. Tapi aku boleh tahu bau dia lebih kurang macam manis-manis makanan, tapi tak macam sangat lah. Sumpah aku cakap, dia naik bau makanan tapi at the same time dia naik bau macam apa tu, macam clean tapi clean yang kosong. Lepas 10 minit aku bawa balik, dia bau macam bau kucing lepas grooming tu. Ya tau. Tapi ada macam manis-manis sikit tau. Tapi dia bukan manis makanan, dia macam manis kelapa. Tapi dia bukan kelapa yang terlalu berlemak sangat sampai ke rasa muak. Hampir realistik bau kucing lepas grooming.